Okey, ini adalah set PA system yang lengkap. Basic lah. Okey, basic. Okey, untuk skala kecil yang anda akan terima daripada saya. Okey, saya dah siap setup. Okey, kita nak kenal barang tu. Okey. Okey, kita mulakan dengan yang ni. Okey, ini adalah stand speaker lah. Okey, stand speaker. Kita akan pasang macam ni kepada anda. Ini adalah speaker pasif lah. Okey, ini adalah speaker pasif. Tengok saya pusing dia, boleh pusing lah. Okey. Yang kedua, stand speaker. Panjang ni stand speaker dan ni speaker. Okey, kalau anda tengok kat bawah tu ada wire lah. Ada kabel speaker. Okey. Kabel speaker ni dia 15 meter. Okey, dia 15 meter. Jadi daripada mixer ni yang 4 segi ni dan speaker ni dia boleh tarik sehingga 15 meter. Okey. Dan kalau ada keperluan boleh tarik, kita boleh tambah lagi 15 meter. Okey. Seterusnya adalah mixer lah, macam saya cakap tadi, ni mixer lah. Okey, ni mixer yang akan kontrol acara anda. Okey, senang saja, jangan risau. Okey, ini adalah receiver mikrofon untuk wireless lah. Okey, mikrofon ni dia wireless. Okey, saya akan tunjukkan cara daripada nak on sampailah nak guna. Okey, boleh. Okay, yang pertama sekali, anda akan on main api ni. Okey, main dia. Okey, main dia. Seterusnya, yang kedua, on mixer, plug mixer. Okey, plug mixer on. Okey, seterusnya, yang ketiga tadi kan, plug mikrofon. Okey, ini plug. Tiga tadi. 1, 2, 3. Okey, yang keempatnya. Okey, yang keempatnya yang ini. Yang ini. Okey, tekan butang dekat sini. Okey. Tekan butang dekat sini. Okey, dia nyala kan? Dia akan tunjuk #1. Okey, dia nyala. Seterusnya ini. Okey, jadi semua 5 lah kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey lah, kalau nak tutup nanti pun sama jugalah. Ulang macam ni lah. Okey. Okey, bila dah hidup, so semua dah on. Okey, anda nak main lagu daripada telefon ataupun nak main lagu daripada laptop menggunakan kabel. Okey, maknanya kita guna kabel lah. Okey, ambil telefon. Okey, ini telefon kita. Dalam telefon ni ada YouTube lah. Okey, ada YouTube. Dalam telefon ada YouTube ataupun ada lagu lah. Okey, sambungkan. Okey, so maksud telefon ni dia tengok sini dia ada type C. Okey, macam laptop pun ada type C, ada jack. Okey, biasa telefon kalau jack dia boleh pakai ni. Sama juga laptop dia boleh pakai yang ni. Cucuk je dekat laptop, main lagu. Okey, dah boleh main lagu. Okey, kalau laptop ataupun telefon kita type C, kita boleh ambil jack yang saya sediakan ini, iaitu tengok kat sini. Okey, ni. Ini saya dah sediakan. Cucuk sahaja dekat sini. Okey, dan anda boleh guna type C ni. Okey, laptop type C, pakai type C lah.
pakai yang saya bagi ni lah. Okey, cucuk dekat telefon. Okey, cucuk dekat telefon. Okey, lepas tu carilah lagu. Okey, dekat YouTube ada lagu. Lepas tu play lah. Dekat telefon ni, anda kuatkan suara dia full. Kerana nanti kita akan kawal suara dekat butang ni. Okey, butang ni. Okey, kita nak kuatkan, nak slow dia pakai butang ni, volume, music volume. Okey. Saya akan play lagu. Okey, kawal dia dekat sini. Okey. Okey. Okey, untuk guna mic senang saja. Ambil mic, kita akan bagi dua mic. Ambil mic dan buka mic. Pusing. Pusing. Okey, dekat belakang dia ni kita letak bateri. Okey. Kita letak bateri. 1, 2. Bateri pun kita akan bagilah kepada anda. Okey. Dalam masa yang sama, lagu main dekat tengah main ni dekat sini. Okey, on. Boleh bercakap. Bila anda nak bercakap, anda akan kawal dekat sini butang music. Kan, bila anda nak bercakap, slowkan music, dan bila anda tak bercakap, boleh kuatkan suara music. Okey, faham? So, anda hanya kawal butang music saja. Tak perlu kawal butang mikrofon. Okey, kita akan set siap-siap untuk anda. Okey, seterusnya, katakan anda tak nak guna kabel. Okey, anda nak guna Bluetooth. Okey, senang saja. Okey, ambil telefon ini ataupun laptop tadi, laptop ataupun telefon pakai kabel kan. Jadi, buka kabel ni, cabut, tak nak pakai kabel, nak pakai Bluetooth. Okey, cari Bluetooth. Okey, mula-mula sekali, anda kena tekan dekat sini mode Bluetooth. Okey, dia dah keluar Bluetooth. Lepas tu dekat sini, input, anda kena tekan dia. Okey, ini release. Ini tekan. Okey, tekan sini. Sini Bluetooth. Dekat telefon atau laptop, cari Bluetooth. On Bluetooth. Dah on Bluetooth sini. Cuba buka, nak confirm. Okey, ada keluar BT. Tekan BT. Okey, tekan BT. Okey, dia dah connect dua ni. Cari lagu yang anda nak mainkan lah. So, jangan lupa dekat sini volume kena maksimum. Sebab kita nak kawal volume dekat sini. Okey, jadi dekat sini ataupun dekat laptop, kuatkan volume maksimum. Okey, kita cuba. Okey. Ada bunyi? Ada dengar? Okey, saya cuba kuatkan sekejap sahaja.
Okey. Itu sahaja cara nak gunakan set PA system ini. Kami pasang dia siap untuk anda dan anda guna ikut tutorial yang telah kami berikan. Okey, jika berminat boleh call 017 9004 604. Okey, senang tak cara guna dia? Okey, ada diskaun. Jangan lupa minta diskaun daripada kami. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.